Kami benci buli, bersatu kita berdiri, tiada yang lemah di sisi kita semua. Pihak Nazir akan melakukan pemantauan secara menyeluruh untuk menjamin keselesaan murid-murid yang tinggal di asrama-asrama harian kita. Terdapat peningkatan 79% kejadian buli di sekolah rendah. Pembentukan definisi buli yang bertaraf antara bangsa adalah sangat penting. Hukuman seperti jangkauan sekolah dilihat tidak memberi kesan kepada pembuli kerana mereka hanya anggapnya peluang untuk cuti dan berseronok bermain di rumah. Akan ada satu akta buli bagi seiring dengan akta kanak-kanak 2001. Kami cadangkan perlu tambah manpower untuk memberi khidmat yang lebih baik kepada rakyat. Sebab kebanyakan pelaku ni mereka mempunyai family problem. Setiap anak di sekolah itu adalah anak kami. Lindungilah kami dari aspek undang-undang. Selepas kita melancarkan garis panduan penerusan salah laku buli, parent boleh membuat aduan melalui portal yang telah kita hubungkan. Hari ini akan memberi peluang sekiranya tiada tindakan daripada sekolah, tribunal akan diberikan kuasa untuk mengendalikan kes-kes begitu. Apa yang kita buat hari ini ialah tanggungjawab saya sebagai puteri yang bertanggungjawab di segi undang diarahkan oleh kabinet, dan saya membawa nilai madani iaitu saya bina lebih. Dan kita nak wujudkan ialah satu tribunal. Tribunal ini ialah satu sistem hybrid. Kita akan membawa negara kita pada tahap antarabangsa. Adakah ini akan dilihat sebagai rang undang-undang tribunal anti-buli yang kita lihat lebih kepada bawah 18 tahun, ataupun kita nak mutlak pada umum? Kalau kita nak bercakap tentang, katakan target kita kepada 18 tahun ke bawah, adakah kita nak pakai hukuman kanun kesesaan ataupun kita nak pakai hukuman yang berlainan di bawah akta tribunal? Kami kena buat tanggal dengan anak-anak. Kami nak dengar pula anak-anak cakap apa yang dia nak cakap. Mereka akan memberikan kita pandangan yang mungkin insya-Allah akan menjadi pengajaran. Kami benci buli.